telepon susah kan. Terus masuk je dia buat, dia orang tak ada halnya. Asal sini buat rumah ke? Dah sampai. Wih, tu. Jom shopping dengan mak saya. Wah, ada mana? Ya. Bangunan dia. Kan dia dengar sekali package umrah ke apa ke kan? Baru dia. Minyak suara dia. Nanti bawa ambil pelakon. Serbuk kunyit. Kita nak try je. Try lah rambut berapa. Jamin pedas. Satu pedas. Satu tak pedas lah. Happy shopping day. Nostal. Nak. Rempah nasi biryani. Satu kari ikan. Bila ni. Haji naik motor. Tapi lebih siksa. Menarik. Try satu lah. Farm Fresh Choco Milk. Okay. Dia 8 Milo kan. Nak try satu. Harga dia RM24.90. Teh. Tadi yang dua je. Teh bunga ros. Teh wangi ros. Try satu lah. Yang ambil 3 botol ke? Boleh. Minyak 3 botol. Mari bawa tu kat kaunter. Okey. Dalam dia sewa. Ayam. Ayam kan? Ada ayam. Sausage. Sausage. Nak sausage? Tu ayam potong tu. Mana ayam tu apa? Ni. Kari. Mana-mana. Okay. Santai. Oh, rupa je tak sama. Santai dah kotak. Tak cukup dah ambil lagi. Beras aspara dah letak kat kaunter terus. Beras saya tambah lagi satu. Yang besar-besar apa kan? Nak ambil bawang putih. Bawang putih semalam dah kemas-kemas dapat dah dalam satu telak tu situ. Baik bos. Oh, macam mana nak buat ni, bos? Tarik mak. Sabar, saya terus buat video. Tarik dah. Kamu balik. Saya tarik bawang putih. Bawang dah ambil lebih sikit. Senang kalau buat spot. Oh, ambil semua apa? Aduh. Kau makan bawang, kau makan nasi. Nampak ni? Saya bawa beg tawar tau. Aduh, tentang lelaki dia tawar. Abang tu kata habis bawang. Tempas ada ni. Kau nak pakai tempas tu yang? Dia kotek je. Okey. Dia bawang ni satu ni. Ali ni nak tayang? Ali tak payah lah. Ali nak sikit lah sebab masak kicap tak ada air tak sedap. Ni dah tu je lah. Balik kau kan. Kau yang besar lagi hak kentang. Besar dewan ni. Mak. Kentang. Tak ada apa takut dia kentangnya. Oh ya. Apa penting? Gede. Ni. Jom. Pakai kat sini.
Alia dah ambil totek-totek dia sebab Alia ni simpan lama ni tak boleh tahan. Totek besar. Dah. Alright, dalam tu Alia sikit. Bawang putih. Bawang Holland. Bawang Bombay. Hari nak ambil satu apa ini lah. Nampak sedap sungguh. Panas-panas. Tengok air sirap. Ambil air sirap satu. Yeah. Nak air apa? Lychee, sasi. Bising kasut dalam ni. Rap. Red Bull ya? Red Bull. Okay, Red Bull satu. Berapa? Saya nak minum air apa? Sikit soda lah. Mak dah ambil tadi kan? Ada kat sini air Sabah ni. Dalam tu ada sasi. Tu cola apa tu? Cola tak ada sugar kan? Zero sugar. Sasi. Menyelak sasi kan nak ni? Yelah ni kan? Ini sedap tau. Lepas tu dia murah, RM2.50. Rasa dia sama macam air Coke original. Tinggal satu je lah. Siapa dia buat kuah kicap ni? Ya, aiskrim. Ini aiskrim ke? Okay. Selera. Ya, nak bonito tu satu yang. Mana? Bonito warna biru. Bukan unicorn. Belah sana, buka sana. Ya. Warna biru. Dia flavor apa? Tengok, pusing. Vanilla. Coklat tak ada? Ambil campur. Lepas tu kita kira. Alright. Mak. Mak dah? Yelah, mak lah. Ada tanya kan? Kita makan. Alright. Sini. Nestle. La Cremeria. Hai Bella. Woo! Jadi saya nak buat gelap. Nah. Ngam. Okey bang. Nak ngayo je. Ada bus stop. Simpang ke kandang air mulik Jasin. Tak jauh pun, dekat je. Ni tempat yang dah pergi ni, nama dia Kampung Alai. Naik atas sikit lagi, Serkam, Melemau. Apa ni? Teluk Mas. Yang ini Paroi. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.